Dia tak panggil fisioterapi, dia panggil dalam terapi Melayu juga. Tapi tak semua orang yang mahir dalam hutang sendi. Jadi bermaksudnya sebenarnya kita ada satu senaman untuk yang orang kata apa dipanggil di awalan dia tu kan. Awalan dia. So tapi itu nanti kita akan kongsikan kemudian di lain punya session. And then nanti kita bolehlah minta apa nama Karim datang lagi ke apa untuk tunjuk sedikit dipanggil apa tu demo untuk senaman tu. Okey, untuk next punya soalan ialah berkaitan dengan body maintenance. Okey, saya nak sentuh lagi sikit lagi tentang body maintenance ni. Okey. Berbalik kepada tadi tu lifestyle sedentary tu. Okey. Sebenarnya apa yang dia boleh buat? Maksudnya apa yang dia boleh dipanggil apa, ambil take action dia dulu. Adakah dia perlu apa nama datang untuk sesi diagnose dulu ke sebab tak tahu dia sakit apa. Adakah kena buat macam tu atau macam mana tu? Ataupun dia perlu senaman, tapi nak buat senaman pun dia tak tahu dia apa masalah sakit dia kan. Ya betul. Okey, untuk awalan benda ni, kebanyakan orang ambil benda ni ringan lah. Selalunya kita terus pergi rawat. Itu yang masalah. Sebab kita sendiri tak tahu kita ni sakit apa. Macam tu orang kata. Bila kita pergi tempat-tempat yang bertauliah ataupun tempat pengamal-pengamal yang biasa merawat kes-kes hospital, kes-kes perawatan biasa ataupun sport lah. Dalam first thing sekali adalah diagnose. Sebab lain orang, lain kondisinya. Sebab ada orang masalahnya berpunca daripada otot. Ada orang berpunca daripada nerve. Ada orang berpunca daripada tulang. Dia ada orang juga berpunca daripada darah. Tapi darah ni kebanyakan adalah macam kes stroke, angin ahmar lah. Kita sebut benda tu. Tapi majoriti adalah 3 lah. Otot, tulang, saraf. Satu lagi, sendi. Sendi. Ya. Yeah. Kita banyak rawat. Kita ada 3. Tapi satu ni orang tak ada. Kita banyak jumpa orang boleh settle masalah otot. Kita banyak jumpa orang boleh settle masalah tulang. Kita ada masalah jumpa orang yang boleh settle masalah saraf. Tapi sendi tak ramai. Tapi kebanyakan majoriti manusia yang ada dalam bumi ni sendi. Joint. Joint pain lah. Joint pain. Sebab tu ada dalam istilah manual therapy dipanggil joint mobilization. Dia buka sendi tu balik. Dia aturkan balik. Tapi dalam bahasa Melayu ni dia panggil bomoh tulang ke. Bomoh tulang je. Tak ada bomoh sendi ke pawang sendi, tak ada. Tapi itulah bila perkataan bomoh tulang tu jadi orang skeptikal dan rasa takut sikit lah kan. Betul. Tapi kalau dalam moden ni apa? Fisioterapi